بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam kuliah buku himpunan Risalah Akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, perbahasan mengenai risalah beliau Masail Al-Jahiliyah, budaya dan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Dan pada kali ini kita sudah sampai ke perbahasan yang ke-31, ya, yang kita dah selesai bahaskan dalam kuliah sebelum ni. Maka dalam kuliah kali ini kita akan teruskan dengan perbahasan mengenai perkara yang ke-32. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita perhatikan, ya, perkara ke-32 mengenai budaya dan kebiasaan masyarakat jahiliyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelisihi mereka, ya, dan kita umat Islam pun disuruh supaya menyelisihi, ya, masyarakat jahiliyah dalam perkara tersebut. Baik, perkara yang ke-32, tuan-tuan dan puan-puan, kata penulis, masyarakat jahiliyah mengingkari kebenaran apabila ia datang daripada kelompok yang tidak disukai oleh mereka. Seperti mana firman Allah, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in, ya, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata bahawa orang-orang Nasrani, ya, tidak mempunyai sesuatu pegangan pun, ya. Manakala orang-orang Nasrani pula berkata orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan pun. Mungkin barangkali boleh diolah semula terjemahan itu supaya lebih tepat, ya. Dengan kita katakan, ya, orang-orang Yahudi berkata sesungguhnya pegangan orang-orang Nasrani itu tidak benar, tidak betul, ya. Manakala orang-orang Nasrani pun berkata bahawa pegangan orang-orang Yahudi itu tidak benar, ya. Surah Al-Baqarah ayat 113. Baik, kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang ke-32 ini. Penulis Syekh Muhammad mengatakan masyarakat jahiliyah mengingkari kebenaran apabila ia datang daripada kelompok yang tidak disukai oleh mereka. Perhatikan poin ini. Orang-orang jahiliyah, seperti mana halnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka termasuk dalam istilah masyarakat jahiliyah di sini. Mereka mengingkari kebenaran yang datang daripada kelompok yang tidak disukai oleh mereka. Dan seperti mana yang kita lihat dalam contoh, ya, bagaimana orang-orang Yahudi mengingkari kebenaran yang dibawa oleh orang-orang Nasrani, seperti mana orang-orang Nasrani mengingkari kebenaran yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Lihat pendekatan yang diambil oleh masyarakat jahiliyah ini, di mana mereka mengingkari kebenaran bukan kerana apa yang dibawa itu tidak benar, ya, tetapi kerana kebenaran itu dibawa oleh kelompok yang mereka tak suka. Gara-gara kebenaran itu dibawa oleh kelompok yang mereka tidak suka, kesudahannya mereka mengingkari kebenaran tersebut, ya.
Tidak ada kena-mengena dengan ketidaksetujuan mereka dengan kebenaran berkenaan itu, tetapi ia semua berhubung kait dengan siapa yang membawa kebenaran itu kepada mereka. Dengan kata lain, sekiranya kebenaran itu dibawa oleh kelompok yang mereka suka, maka mereka akan terima. Sedangkan sekiranya kebenaran itu dibawa oleh kelompok yang mereka tidak suka, maka mereka akan menolak kebenaran tersebut. Nak mengatakan bahawa kita umat Islam sama sekali tidak boleh bersikap seperti ini. Sebaliknya, kebenaran itu perlu diterima, kebenaran itu wajib diambil, tak kira walau daripada sesiapa pun, kerana dia adalah kebenaran. Ya, ini kan seandainya sesuatu itu benar, maka wajib diterima. Atas dasar apa? Atas dasar bahawa ia adalah kebenaran. Ya, nak kata bahawa seorang Muslim dia sentiasa mencari kebenaran. Seorang Muslim, tujuan dan matlamatnya sentiasa untuk mencari kebenaran. Tak kira dalam apa juga permasalahan, itu fokus utamanya. Fokus seorang Muslim itu ialah ingin mencari kebenaran, dan andai kata dia menemui kebenaran itu, dia akan menerima kebenaran itu dan berpegang teguh dengannya. Tidak kira walau sesiapa pun yang menunjukkan kepadanya kebenaran tersebut. Tidak kira sama ada kawan atau lawan yang menunjukkan kepadanya kebenaran itu, dia akan menerima kebenaran itu. Ya, walaupun kebenaran itu disampaikan kepadanya oleh pihak yang dia tidak suka, dia akan tetap menerima kebenaran itu. Ya, dia akan mengetepikan permusuhan dan kebencian terhadap lawannya itu, dan dia akan menerima kebenaran itu. Ya, ini nak kata bahawa perbezaan antara orang Islam dengan masyarakat jahiliyah dahulu. Ya, di mana dalam poin yang ke-32 ini penulis menjelaskan kepada kita bagaimana pendekatan yang diambil oleh orang-orang jahiliyah dahulu yang berbeza sama sekali dengan prinsip yang ditegakkan oleh Islam. Ya, iaitu dalam perkara yang cukup besar, iaitu persoalan mengenai kebenaran. Bagaimana orang-orang jahiliyah, mereka tidak ada masalah untuk menolak kebenaran itu atas dasar bahawa kebenaran itu telah dibawakan kepadanya oleh lawannya. Ya, maka kerana dia tidak mahu dilihat seperti dia mengangkat lawannya, ya, maka dia menolak kebenaran itu. Ya, dia khawatir kalau dia terima kebenaran itu daripada lawannya, maka itu secara tidak langsung memperakukan kedudukan lawannya tersebut dan seumpamanya. Dia tidak mahu perkara itu terjadi. Maka atas dasar itu dia menolak kebenaran itu. Yang ini sampai begitu sekali. Ya, ini kita kata bahana ta'assub. Ini bahana kita kata kebencian yang didorong oleh hawa nafsu, ya, sehingga mendorong orangnya menolak kebenaran gara-gara kebencian dan sikap ta'assub, ya, yang melampau, yang tak kena pada tempat. Jadi kita lihat Allah menyebutkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 113
bagaimana orang-orang Yahudi menolak menolak orang-orang Nasrani secara total. Seperti mana orang-orang Nasrani mereka menolak orang-orang Yahudi secara total. Ini pada asalnya. Mungkin pada hari ini kita lihat bahawa mereka bersekongkol dan sebagainya, itu mungkin ya pada zahirnya lah, ya. Tetapi pada hakikat hubungan antara orang Yahudi dan Nasrani ialah bahawa mereka saling menolak antara satu sama lain. Orang-orang Yahudi tak setuju langsung dengan orang-orang Nasrani, seperti mana orang-orang Nasrani tidak setuju langsung dengan orang-orang Yahudi. Ya, kita lihat bagaimana Allah kata orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani, ya, pegangan orang-orang Nasrani itu tidak benar sama sekali. Dan kita lihat orang-orang Nasrani pun mengucapkan perkataan yang sama. Orang-orang yang kebenaran pegangan yang dipegang oleh orang-orang Yahudi itu tidak benar sama sekali. Ya, saya cuba ya perbetulkan sedikit terjemahan di situ ya supaya lebih tepat, ya. Sebab kalau kita kata orang-orang Nasrani tidak mempunyai suatu pegangan pun itu kurang tepat. Jadi atas dasar apa agama Yahudi itu kalau bukan ya ada pegangan-pegangan, kepercayaan-kepercayaan dan fahaman-fahaman, ya. Jadi terjemahan itu kurang tepatlah kita kata, ya. Baik. Jadi akibat dorongan hawa nafsu, ya, kesudahannya orang-orang Yahudi membenci orang-orang Nasrani dan mereka nafikan segala apa yang menjadi pegangan dan kepercayaan orang-orang Nasrani, ya. Mereka tidak menerima sedikit pun, termasuklah kitab Injil yang Allah turunkan ke atas Rasulnya Nabi Isa, ya. Demikian orang-orang Nasrani, mereka menolak sama sekali, mereka membenci dan menolak segala apa yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, termasuklah kitab Taurat yang Allah turunkan ke atas Nabi mereka, Nabi Musa alaihi assalam. Mereka menolaknya, mereka tidak menerimanya, ya. Jadi kalau kita perhatikan, inilah kesudahannya pendekatan yang diambil oleh kelompok-kelompok yang berbeza-beza, ya, pada hari ini, ketika mana setiap kelompok menolak, ya, kelompok lawannya dan tidak menerima apa pun yang dibawa oleh kelompok lawan tersebut, ya. Nak kata bahawa seorang Muslim, ya, agama Islam sama sekali tidak mengajarkan perkara ini, ya. Sebaliknya agama Islam sentiasa menekankan tentang kebenaran dan bahawasanya kebenaran itu perlu diterima dan diperakui, tak kira daripada sesiapa pun ia disampaikan kepada kita, ya. Tidak boleh sama sekali seorang Muslim itu menafikan kebenaran atas dasar bahawa kebenaran itu tidak menepati cita rasa dia, atas dasar kerana kebencian dia terhadap individu yang menyampaikan kebenaran itu kepadanya dan sebagainya. Itu bukan hujah, itu bukan alasan yang valid, yang boleh diterima bagi membolehkan seorang Muslim itu menolak suatu kebenaran itu. Jadi akhirnya seorang Muslim itu dia haluan dia atau kedudukan dia sentiasa bersama dengan kebenaran. Seorang Muslim itu dia sentiasa dengan kebenaran. Dia tidak akan pernah menerima atau dia tidak akan pernah bersama dengan kebatilan.
tidak boleh dan tidak wajar sama sekali. Andainya kebenaran itu disampaikan oleh pihak lawan atau pihak yang dimusuhi, ya, dia akan dapat membezakan. Ini nak kata seorang Muslim, dia mampu membezakan antara perseteruannya dengan lawan dengan kebenaran yang dibawa oleh lawan itu. Dia tidak mencampur adukkan antara kedua-duanya. Yani penolakan dia terhadap lawannya, seperti mana orang Islam, kita tak setuju dengan pegangan dan pendirian orang-orang Yahudi dan juga pegangan dan pendirian orang-orang Nasrani secara amnya. Tetapi ini tidaklah bererti bahawa kita sampai menafikan kedudukan Nabi Musa, kedudukan Nabi Isa, kedudukan kitab Taurat, kitab Injil. Sama sekali tidak. Ya benar kita tak setuju dengan agama Yahudi, tetapi dan juga agama Nasrani. Tapi bagaimana dengan kedudukan Nabi Musa, Nabi Isa? Kita memperakukan kedudukan mereka. Bahkan kita hormat dan kita sayang kepada kedua Nabi Musa dan Nabi Isa selaku dua orang utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini poin yang boleh kita ambil, ya, daripada perkara 32 ini. Bahawasanya seorang Muslim itu dia kena bezakan, ya. Dia kena bezakan antara permusuhan dia atau kebencian dia terhadap suatu kelompok, seperti mana halnya kelompok kaum musyrikin, kaum kufar, dengan suatu pegangan yang dipegang atau yang dibawa oleh kelompok lawannya tersebut, ya. Dia tidak akan membiarkan hawa nafsunya atau, ya, sentimen kebencian dan sebagainya menguasai dia. Tidak sama sekali. Dia bersikap objektif, bukan orang kata apa, bersikap melampau melulu, tak tentu hala, ya. Sebagai contoh yang lain, tuan-tuan, ya. Sebagai contoh yang lain, Nabi SAW dalam sebuah peristiwa, baginda didatangi oleh seorang lelaki Yahudi yang mengatakan, innakum tusyrikun, kalian melakukan suatu perbuatan syirik. Taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kalian berkata apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Muhammad. Mendengar teguran yang disampaikan oleh lelaki Yahudi itu, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya, terutamanya mereka yang ada mengungkapkan perkataan seperti itu, Masya Allah wa syaa Muhammad. Apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Muhammad. Yang ini mereka, perkataan ini ada diungkapkan, ya, pada mulanya oleh sebahagian sahabat, ya. Apabila mereka menyamakan, ya, atau paling tidak kita kata apabila mereka seperti menyamakan antara kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedudukan Nabi Muhammad dalam ucapan Masya Allah mereka. Masya Allah ini kita kata zikir. Tinggal lagi ada sebahagian, ya, ada sebahagian sahabat pada mulanya mengatakan Masya Allah wa syaa Muhammad. Apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Muhammad. Ada perkataan dan di situ yang seolah-olah membawa erti kesamarataan, ya. Sedangkan perkataan ini perkataan ini tidak wajar dan perkataan ini adalah perkataan yang syirik, ya. Apabila seorang itu menyamakan kedudukan antara Allah dengan makhluknya.
Maka dengan teguran lelaki Yahudi itu, Nabi SAW mengarahkan para sahabat supaya, ya, kalau nak kata Masya Allah, kata Masya Allah semata-mata. Kata Nabi, Masya Allahu wahdah. Apa yang diinginkan oleh Allah semata-mata. Yang ini jangan kata Masya Allah dan Masya Allah dan Masya Muhammad. Sebaliknya kata Masya Allah semata-mata. Ya. Jadi kita lihat dalam contoh ni bagaimana Nabi SAW menerima teguran yang disampaikan oleh lelaki Yahudi itu. Adakah ini bermaksud bahawa agama Yahudi itu benar? Ya. Adakah ini bermaksud bahawa perseteruan dan permusuhan orang Islam dengan orang Yahudi sudah dimansuhkan? Kita kata tidak sama sekali. Tak ada kena-mengena sama sekali. Agama Yahudi itu tetap ditarafkan sebagai batil, kufur dan tertolak. Sekalipun dalam masa yang sama, teguran yang diberikan oleh orang-orang lelaki Yahudi itu kena pada tempatnya. Ya, justru Nabi terima teguran dia. Ya. Ini dia, tuan-tuan. Baik. Seterusnya kita perhatikan perkara yang ke-33 pula. Kata penulis Syekh Muhammad, masyarakat jahiliyah mengingkari apa yang mereka sendiri akui bahawa ia merupakan sebahagian daripada agama mereka. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap ibadah haji. Allah berfirman, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Tiada siapa pun yang membenci ajaran Nabi Ibrahim melainkan mereka yang membodohkan diri mereka sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 130. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan perkara yang ke-33 ini. Masyarakat jahiliyah mengingkari apa yang mereka sendiri akui bahawa ia merupakan sebahagian daripada agama mereka. Mereka menafikan kerana sebab-sebab yang tertentu dan termasuklah sebab-sebab yang telah kita bahaskan sebelum ini, ya, kerana permusuhan dan kebencian. Mereka mengingkari apa yang mereka sendiri akui bahawa ia adalah sebahagian daripada agama mereka. Ya. Dan penulis dia memberikan contoh, iaitu ibadah haji. Baik, kita lihat orang-orang Yahudi, mereka mendakwa bahawa mereka ikut agama Nabi Ibrahim. Ya. Mereka mengakui bahawa mereka daripada keturunan Nabi Ibrahim dan mereka menjadi pengikut agama Nabi Ibrahim. Termasuklah dalam istilah yang digunakan pada hari ini, Abraham. Ya, mungkin tuan-tuan pernah dengar, ya, perjanjian Abraham atau Abraham Accord. Ya, digunakan istilah Abraham itu sampai ke hari ini. Subhanallah. Nak kata bahawa orang-orang Yahudi, mereka mendakwa sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim. Tapi kita lihat, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya kiblat salat itu dipalingkan, diubah dari menghadap Baitul Maqdis ke Kaabah, ya, ke Kaabah di tanah suci Mekah. Ternyata bahawa mereka tidak dapat menerimanya. Ya. Kenapa? Kerana mereka tidak memperakukan kedudukan Kaabah tersebut. Seperti mana mereka juga tidak memperakukan ibadah haji itu. Kenapa? Ya. Sedangkan tuan-tuan insya-Allah maklum
apa kaitan antara bangunan Kaabah dengan ibadah haji? Kaitan ialah bahawa kedua-duanya telah dibangunkan dan dimulakan oleh Nabi Ibrahim. Maka kedua-dua bangunan Kaabah dan juga ibadah haji adalah sebahagian daripada ajaran agama Nabi Ibrahim. Ya. Maka gerangan apa orang-orang Yahudi yang kata bahawa mereka pengikut Nabi Ibrahim, ya, tetapi dalam masa yang sama mereka mengkafirkan, mereka menyesatkan sesiapa yang menghadap ke arah kiblat Kaabah. Ya. Sedangkan mereka dalam masa yang sama mengakui bahawa itu kebenaran. Mereka tahu bahawa itu adalah sebahagian daripada ajaran, atau Kaabah itu ada hubung kait yang sangat dekat dengan Nabi Ibrahim. Demikian dengan ibadah haji, ya. Ia telah dimulakan oleh Nabi Ibrahim. Mereka tahu semua itu. Ya. Seperti mana mereka tahu bahawa Kaabah itu adalah kiblat bagi Nabi Ibrahim. Ya. Dan bahawasanya Nabi Ibrahim lah yang telah mengasaskan, yang telah membina bangunan Kaabah tersebut dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Dan tatkala Ibrahim dan anaknya Ismail membangunkan tiang-tiang bangunan Kaabah itu, ya. Maka Kaabah itu memang bangunan yang dibina oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail dengan berdasarkan perintah daripada Allah. Kaabah itu menjadi kiblat bagi Nabi Ibrahim. Tetapi kesudahannya orang-orang Yahudi mereka mengingkari perkara-perkara ini semua. Seperti mana mereka mengingkari ibadah haji itu sendiri. Sedangkan ia adalah sebahagian daripada ajaran agama Nabi Ibrahim. Ya. Mereka mengingkarinya. Sekalipun dalam masa yang sama mereka mendakwa sebagai pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Tapi ini dia tuan-tuan, ya. Gara-gara kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesudahannya mereka mengingkari hal-hal ini semua. Ya. Sedangkan bangunan Kaabah itu adalah bangunan yang diwarisi daripada Nabi Ibrahim, dan umat Islam, ya, menghadap ke arahnya seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Demikian Nabi Ibrahim pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah itu. Ya. Dia itu adalah sebahagian daripada ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi apakan daya, ketika mana orang-orang Yahudi mereka nisbahkan diri mereka kepada Nabi Ibrahim, mereka dalam masa yang sama mengingkari syiar-syiar agama Nabi Ibrahim ini. Nak kata, ya, betapa celarunya, betapa kontradiknya pegangan dan pendekatan yang diambil oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Ya. Tapi nak kata bahawa dalam kalangan orang Islam pun ada berlaku percanggahan dan kontradik yang seperti ini. Seperti mana dalam kalangan mereka yang mendakwa diri mereka Islam, tapi dalam masa yang sama mereka mengingkari sebahagian daripada hukum hakam syariat Islam itu. Termasuklah dalam kalangan mereka yang mendatangi kuburan, berdoa, bertabarruk, dan ya, melakukan ritual-ritual di perkuburan, yang mana itu sama sekali bukan daripada ajaran Islam.
Tapi itu lebih kepada ajaran ya golongan kaum pemuja kubur. Tetapi itulah apabila mereka ini ditegur, dijelaskan kepada mereka bahawa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah syirik, ternyata mereka berdegil dan tetap memilih untuk meneruskan perbuatan ritual-ritual mereka tersebut di kuburan. Jadi kita kata ini kontradik juga ni. Ya. Mereka dari satu sudut mereka mengatakan bahawa mereka beragama Islam. Ya. Bahawasanya mereka ikut syariat Islam, tetapi dari segi hakikat praktikalnya ternyata bahawa mereka menyalahi ajaran Islam, bahkan mereka menyalahi inti utama ajaran Islam itu, iaitu tauhid, mengesakan Allah dalam segala apa amal ibadah. Baik, kita teruskan, kita lihat perkara yang ke-34. Perkara yang ke-34, kata penulis Syekh Muhammad, setiap kelompok mendakwa mereka adalah kelompok yang terselamat. Maka Allah mendustakan dakwah mereka dalam firman-Nya, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah bukti kalian sekiranya kalian adalah orang-orang yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 111. Lalu Allah menerangkan kelompok yang benar dalam firman-Nya, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Bahkan mereka yang menyerahkan diri mereka kepada Allah dan berusaha memperbaiki amalannya, maka baginya ganjaran di sisi Tuhannya, tiada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka pula tidak bersedih hati. Surah Al-Baqarah ayat 112. Lihat perkara 34 ini. Ini adalah perkara yang ironi, tetapi benar. Benda yang pelik, tetapi dia adalah benar. Yang berlaku sampai ke hari ini. Sejak dulu sampai ke hari ini. Apa dia? Setiap kelompok, setiap aliran, setiap kumpulan yang berbeza-beza antara satu sama lain, mereka semua mendakwa diri mereka berada di atas kebenaran. Mereka semua mendakwa bahawa mereka lah kumpulan yang selamat, yang akan selamat daripada api neraka. Tidak ada mana-mana kumpulan yang kata bahawa kamilah ahli neraka. Tidak. Bahkan semua kumpulan yang ada di atas muka bumi ni sejak dulu sampai sekarang, walau sesesat mana pun kumpulan itu, mereka tetap mendakwa bahawa kelompok mereka lah yang selamat, kelompok mereka lah yang betul, sedangkan lawan mereka itulah yang sesat, yang batil, dan seterusnya. Dan inilah dia pegangan dan dakwaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apabila mereka kata, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, dan mereka mengatakan bahawa tidaklah yang akan masuk syurga itu melainkan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Atau di sini ini masing-masing lah. Orang-orang Yahudi mereka kata bahawa mereka lah yang akan masuk syurga. Demikian orang-orang Nasrani mereka kata bahawa mereka lah yang akan masuk syurga. Jadi nak kata bahawa kesudahannya kedua-dua pengikut agama Yahudi dan Nasrani, mereka masing-masing mengandaikan bahawa syurga itu adalah milik mereka, bahawasanya mereka lah yang akan masuk syurga itu. Dan kita kata perkara ini bukan hanya terbatas kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja.
malah ke semua kumpulan-kumpulan sesat yang ada. Ya. Sejak dulu sampai sekarang. Setiap kumpulan mendakwa bahawa kumpulannya di atas kebenaran dan bahawasanya lawan mereka adalah berada di atas kesesatan. Ya. Jadi kesudahannya setiap kelompok mengandaikan bahawa dialah yang akan selamat di akhirat nanti. Ya. Dan ternyata bahawa Nabi SAW menyatakan sebaliknya. Di samping ayat Quran yang dibawa oleh Syekh Muhammad ya, dalam perkara 34 ini, Nabi SAW telah menjelaskan perkara ini dalam hadis yang disebut oleh para ulama sebagai hadis perpecahan umat. Kata Nabi SAW, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Umatku akan berpecah kepada 73 kumpulan, kesemuanya masuk neraka kecuali satu. Ya. Nabi mengatakan bahawa umatnya akan berpecah seperti mana umat-umat yang terdahulu telah berpecah. Nabi mengatakan umatku akan berpecah kepada 73 kumpulan, semua mereka akan masuk neraka kecuali satu. Dan ternyata baginda telah menjelaskan siapa kumpulan yang selamat itu. Siapa kumpulan yang betul-betul akan selamat. Ya. Baginda apabila ditanya siapakah kumpulan yang selamat itu, kata Nabi SAW, "Man kana ala ma ana alaihi wa ashabi." Ya. Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang selamat itu ialah mereka yang berpegang dengan peganganku dan pegangan para sahabatku. Itulah kumpulan yang selamat. Ya, itulah kelompok yang akan terselamat di akhirat nanti. Berbanding kelompok-kelompok yang lain. Mereka yang berpegang dengan pegangan Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya. Baik. Jadi, akhirnya, kita kata, masing-masing semua kelompok boleh mendakwa apa sahaja. Kesudahannya itu sekadar dakwaan semata-mata. Sedangkan apa yang membezakan antara satu dakwaan dengan satu dakwaan yang lain ialah bukti dalil yang dikemukakan. Sebab tu kita lihat dalam ayat 111 surah Al-Baqarah, Allah kata, "Qul hatu burhanakum." Apabila orang-orang Yahudi dan Nasrani masing-masing mengatakan bahawa kamilah yang akan masuk syurga, ya, manakala lawan kami akan masuk neraka, itu mafhum, ya. Allah kata, "Qul hatu burhanakum." Katakanlah, yakni wahai Muhammad kepada mereka, kemukakanlah, ya, datangkanlah bukti kalian. Datangkanlah, tunjukkanlah bukti kalian. In kuntum shadiqin, sekiranya kalian berkata benar. Jadi apa bukti, apa dalil bahawa yang akan masuk syurga di akhirat nanti adalah orang Yahudi? Apa bukti dalil bahawa di akhirat nanti yang akan masuk syurga ialah orang-orang Nasrani? Tidak ada bukti sama sekali. Ya. Malah bukti-bukti menunjukkan sebaliknya. Ya. Bukti-bukti menunjukkan sebaliknya. Ya. Malah Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, ayat 112, Allah mengatakan, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Ya. Bahkan mereka yang menyerahkan diri mereka kepada Allah dan berusaha memperbaiki amalannya, ya, falahu ajruhu inda rabbih, ada typo di situ. Ya, falahu ajruhu, ya, huruf waw itu tidak ada. Falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, maka baginya ganjaran di sisi Tuhannya, tiada kekhawatiran, ya, terhadap mereka, dan mereka pula tidak bersedih hati. Siapa? Jadi siapa yang benar-benar yang akan selamat? Allah kata bahkan mereka yang menyerahkan diri mereka kepada Allah
mereka yang berserah diri, ya. Aslam itulah kata asal kata muslim, ya. Muslim ialah orang yang aslam. Seorang muslim ialah orang yang aslam. Aslam yakni menyerahkan diri. Bahkan mereka yang menyerah diri kepada Allah, serah diri dengan tunduk taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Falahu ajruhu 'inda rabbih. Maka mereka inilah yang akan mendapat ganjaran mereka di sisi Tuhannya. Dan kemuncak ganjaran itu ialah balasan syurga. Mereka inilah yang akan selamat di akhirat nanti, ya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang tiadalah kekhawatiran terhadap mereka. Kenapa? Kerana apa yang menanti mereka di akhirat nanti ialah syurga. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati dengan kehidupan dunia yang terlepas, ya, bagi mereka. Kerana bagi mereka kehidupan dunia itu bukanlah kehidupan yang sebenarnya. Sebaliknya kehidupan yang sebenarnya ialah di akhirat. Ya, justru mereka tidak rasa sedih apapun dengan apa nikmat, ya, kemewahan dan kesenangan yang terlepas buat mereka sewaktu mereka di dunia. Jadi poin di sini tuan-tuan daripada perkara 34 ni ialah bahawa semua pihak-pihak boleh mendakwa. Semua boleh mendakwa ini dan itu. Tetapi apakah yang membezakan antara satu dakwan dengan satu dakwan? Atau sebelum itu kita kata, adakah dengan seorang itu dia mendakwa sesuatu, maka itu bermaksud bahawa apa yang didakwa itu adalah benar? Kita kata tidak sama sekali. Sesuatu itu sekadar dakwaan, ya, melainkan setelah dikemukakan hujahnya, ya. Selagi mana tidak dikemukakan hujah, maka dakwaan itu akan kekal sebagai dakwaan semata-mata. Maka sesuatu itu akan kekal sebagai dakwaan sahaja. Yang ini tidak boleh diterima. Jauh sekali dianggap sebagai sesuatu yang benar. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, sekadar itu untuk kali ini kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.